Dengar. Okey. Cikgu tak pandai nyanyi. Mengaku terang. Sebagai ganti cikgu tak pandai nyanyi, cikgu nak bawakan satu cerita. Okey. Cerita ni bukan S.A. Kalusa Y.A. Kaluya, tapi cerita ni mengenai satu kisah. Okey, senyap. Okey, dengar. Di suatu kampung terdapat tiga orang ke 3 ekor? Mungkin 3 ekor lah. 3 ekor kuntilanak. Okay. Kuntilanak yang pertama, gelaran dia Nenek. Nenek Pontianak harum sambal malam. Okay. Yang kedua, Mak Pontianak. Yang enggak macam Pontianak lah. Yang kedua, Mak Pontianak bergelar Pontianak harum sambal tengah hari. Okey. Yang ketiga, cucu Pontianak. Cucu Pontianak ni nama dia Malimah balik ke rumah. Okey. Dengar. Satu hari ni, ketiga ekor Pontianak ni, nenek, juga anak, mak dan juga cucu, dia bermusyawarah. Weh, Koma, kita ni lapar pun benar ni, dah seminggu tak makan darah ni. Macam mana kita nak buat ni? Kata nenek Pontianak. Mak Pontianak pun dia cakap, lah, tak payahlah susah. Macam biasalah kita terbang. Cari darah. Okey. Maka cucu Pontianak ni pula, dia cakap, apa kata kalau kita buat pertandingan, siapa yang paling cepat hisap darah? Sampai kenyang. Siapa cakap saya tu? Itu betul keturunan Pontianak tu. Okey. Kemudian macam biasalah, yang muda pergi dulu. Okey, cucu Pontianak ni, dia keluar daripada rumah Pontianak ni, dia terbang. 5 minit lepas tu dia balik. Bila dia balik, darah dah penuh atas baju. Lepas tu, cucu tu pun dia cakap, tengok ni, mak. Ni, nampak ni. Dah kenyang. Lepas tu, mak dia tak puas hati. Mak dia kata apa? Alah, 5 minit. Apa barang? Tengok mak pula. Okay, cerita dia, mak dia macam mana? Mak dia terbang lah, shoot. Bila mak dia terbang keluar, seminit lepas tu mak dia balik. Asyau, baju kami ambil darah, isyak darah. Dia cakap apa tau? Tengok mak, seminit je pergi. Dia pergi. Dah kenyang. Lepas tu pula, nenek Pontianak ni dia menggelabah. Alamak, macam mana ni? Cucu aku 5 minit. Apa anak aku 5 minit je. Habis aku macam mana pula? Cakap tak jadi. Biasalah, nenek dah tua duduk, dah lama kan. Nenek Pontianak dia otai lah. Dia pun siap sila. Kau ingat kau tu hebat, kau tengok aku punya penangan pula. Dia pun apa lagi, nenek ni pun dia keluar. Pum, dia keluar. 30 saat dia patah balik. Berdarah-darah. Lepas tu, mak Pontianak ni tanya, mak, cepat benar mak balik 30 saat Aku bukan balik pasal apa. Aku tak isyak darah pun. Habis yang baju mak berdarah-darah tu, aku keluar terantuk dinding tiang kat depan tu. Betul, berdarah-darah tu. Itu sebabnya nenek tu terantuk tiang elektrik, berdarah-darah. Dia tak nampak nak cepat kononnya. Jadi dia balik dengan keadaan berdarah. Jadi moral dia kat sini, walaupun cerita Pontianak, moral dia di sini, kita jangan belagak. Walaupun kita ni, kalau abang tahun 5, tahun 6, akak-akak tahun 5, tahun 6, jangan belagak dengan adik-adik tahun 1. Mungkin ada yang di antara kamu yang tahun 5, tahun 6,
tak pandai mengaji. Tahun 1 dah hatam 1 Quran. Kamu yang tahun 5, tahun 6, mukaddam pun tak lepas lagi. Balik kat sini, alif, ba, ta. Alif, ba, ta. Alif, ba, ta, alif, ba, ta, alif, ba, ta. Itu yang tak jadi ke? Itu saja cerita daripada cikgu. Sekian, terima kasih.